Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, kita hashtag cara jaga kereta. Ya, sekarang contoh. Jadi hari ini kita ada contoh apa itu suspension ataupun absorber bahagian hadapan untuk model Pro 2 Alza. Okey, ini untuk kategori model original daripada kilang. Okey, so yang ni memang model original daripada kilang dengan kategori gagahnya. Biasanya dia akan mengakibatkan kategori hayunan sewaktu anda melakukan selekoh ataupun melayang corner. Okey, rasa berayun. Dan selain daripada absorber, dia juga ada satu benda yang dipanggil absorber mounting. So seandainya benda ni bergoyang, so yang ni juga mengakibatkan kawalan tidak selesa. Selain daripada tu, untuk kategori penukaran, biasanya kalau kata-kata macam ni cover ni rosak ataupun pecah, mereka akan tukar yang baru. So benda-benda yang ni murah je, tak mahal mana. Untuk engine apa ni, absorber mounting murah. So untuk kategori yang lebih sedap ni dia, brand yang agak menarik iaitu Monroe. Untuk kategori di spektrum untuk model Alza, yang ni memang sangat mantap, sangat mantul, yang memang dikenali ramai selain daripada brand-brand yang lain. So ni adalah brand yang memang mampu milik oleh anda semua. Jadi good luck brother and sister, selamat menservis kenderaan anda.